Kenapa kita kena pakai macam ni? Nampak selekeh lah. Kan, kalau macam tu, kita pakailah macam ni. Nampak hebat kan? Lah, tak terfikir pula. Kau boleh jawab tak soalan tadi? Boleh lah. Kenapa? Tengok tu. Astagfirullah. Weh, kau nampak tak budak yang aku cakapkan hari tu? Yang mana? Yang hitam dan gemuk tu ke? Sedap kan makanan tadi? Kan? Tu kan Seri dan Darwisha. Lah. Diorang ni tak ada rasa malu langsung. Jom tegur je orang. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Kita orang nak cakap sesuatu ni. Korang tahu tak daripada Sayyidina Abu Mas'ud Uqbah bin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Maksudnya, jika mereka sudah tiada sifat malu, maka buatlah apa yang mereka mahu. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Ya akmalul mu'minina imana ahsanum khalqain." Terjemahannya pula ialah orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Korang tahu tak, malu tu sebahagian daripada iman. Ya ke? Kami tak tahu pula. Sekarang dah tahu kan? Dah jangan lipat lengan baju tu lagi. Lengan kan aurat. Korang pun perlu ubah perangai buruk korang tu. Kita kan perempuan. Terima kasih tahu sebab tegur kami. InsyaAllah kita akan berubah ke jalan yang lebih baik. Amin. Kita orang pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسرارا